Anda mungkin pernah dengar bahawa jangan letakkan semua telur dalam satu bakul. Perkara yang sama berlaku dalam pelaburan hartanah. Diversifikasi adalah kunci untuk mengurangkan risiko dan meningkatkan keuntungan jangka panjang. Dalam video ini, saya akan kongsikan 5 cara mudah untuk anda diversifikasi portfolio hartanah dengan bijak. Jangan hanya fokus pada satu jenis hartanah. Sebagai contoh, jika anda sudah memiliki rumah kediaman, cuba melabur dalam ruang komersial, lot kedai atau homestay. Ini membantu memastikan pendapatan tetap masuk walaupun satu sektor pasaran sedang lemah. Jangan hanya beli hartanah di satu kawasan. Pelbagaikan lokasi supaya jika satu pasaran tempatan jatuh, pelaburan di kawasan lain boleh menampung kerugian. Contohnya, jika anda sudah ada hartanah di bandar, cuba beli di kawasan yang sedang berkembang seperti bandar satelit atau kawasan pelancongan. Selain menyewakan hartanah, anda boleh cuba model lain seperti flipping, beli dan jual semula dengan keuntungan, menyewakan secara jangka pendek seperti IRN, atau menyertai pelaburan REIT, Real Estate Investment Trust. Jika modal anda terhad, jangan risau. Anda boleh berkongsi modal dengan rakan atau pelabur lain dalam bentuk joint venture. Dengan cara ini, anda boleh melabur dalam hartanah yang lebih besar dan mengurangkan beban kewangan. Jangan hanya gunakan duit simpanan sendiri. Gunakan leverage kewangan seperti pembiayaan bank, pinjaman hartanah, atau refinance untuk membeli lebih banyak hartanah. Dengan strategi ini, anda boleh mengembangkan portfolio dengan lebih cepat tanpa menggunakan modal sendiri sepenuhnya. Diversifikasi bukan bermaksud membeli sebanyak mungkin hartanah secara rawak. Anda perlu bijak memilih jenis, lokasi, dan strategi pelaburan yang sesuai dengan matlamat anda. Dengan 5 cara ini, anda boleh membina portfolio hartanah yang lebih stabil dan menguntungkan. Ada soalan atau topik yang anda nak tahu? Komen di bawah. Jumpa lagi di video seterusnya.